Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menggunakan tajuk Belan Strategi Komunikasi dan Rundingan dalam Organisasi dengan memberi fokus kepada kajian kes di Time.com Berhad. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Azwar Nasihah binti Ayub, Puan Nur Azlina binti Rahmat, Puan Siti Sarah binti Abdul Raub dan Puan Nur Aisyah binti Ainul Anwar. Secara umumnya, komunikasi merupakan asas paling penting dalam rundingan mana-mana organisasi, tak kira sama ada dalam sektor perniagaan, kerajaan atau bukan untung. Tanpa komunikasi yang berkesan, proses rundingan boleh gagal dan akibatnya boleh menimbulkan konflik, salah faham serta ketidaksepakatan antara pihak yang terlibat. Sebenarnya, rundingan bukan sekadar tindakan membuat tuntutan atau mempertahankan kedudukan. Ia adalah satu proses dinamik yang melibatkan pendengaran aktif, memahami mesej secara lisan dan bukan lisan, serta menyesuaikan diri mengikut situasi. Menurut kajian oleh Adinda, Markah dan Novel pada tahun 2022, komunikasi yang jelas, empati dan telus merupakan kunci kepada hasil rundingan yang berjaya dan bersifat kolaboratif. Dalam konteks masa kini, rundingan tidak lagi bergantung kepada mesyuarat yang bersemuka, ia juga dijalankan melalui email, persidangan video dan pelbagai platform digital. Kajian oleh Giger pada tahun 2020 menunjukkan bahawa medium komunikasi yang dipilih sebenarnya boleh mempengaruhi cara maklumat difahami dan bagaimana hubungan perniagaan dibina. Sebab itu, organisasi perlu merancang strategi komunikasi dengan teliti agar mencapai rundingan jangka pendek dan juga hubungan jangka panjang yang kukuh. Tujuan laporan kami adalah untuk meneliti amalan komunikasi dan rundingan yang dijalankan oleh Time.com Berhad melalui pendekatan kajian kes dan temu bual bersama pegawai utama syarikat. Time.com Berhad ialah salah satu syarikat telekomunikasi terkemuka di Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 1956 dan berpangkalan di Kuala Lumpur. Syarikat ini terkenal dengan perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi, pusat data serta penyelesaian berasaskan awan kepada pelanggan korporat dan individu. Dengan liputan jentik optik yang luas, Time.com memainkan peranan yang penting dalam memacu pembangunan ekonomi digital negara. Dalam sektor telekomunikasi, rundingan merupakan elemen utama dalam operasi harian. Contohnya, Time.com sering berunding dengan pembekal teknologi luar untuk mendapatkan perkakasan, rangkaian, lesen perisian dan perkhidmatan keselamatan cyber. Rundingan seperti ini biasanya bersifat kompetitif dengan fokus kepada kos yang berpatutan dan kebolehpercayaan infrastruktur. Namun, apabila berunding dengan pelanggan korporat, pendekatannya lebih kolaboratif. Perbincangan tertumpu kepada penciptaan nilai, pakej khas mengikut keperluan syarikat dan juga hubungan jangka panjang. Menurut Weigert dan Mulakals 2004, kejayaan rundingan bergantung kepada komunikasi yang berterusan di setiap peringkat. Daripada pertukaran maklumat, proses tawar-menawar hingga mencapai persetujuan. Menariknya di Time.com, rundingan tidak semestinya berlaku dalam bilik mesyuarat formal. Banyak juga dijalankan secara digital melalui email, panggilan video atau sistem pengurusan projek. Pendekatan ini menjadikan komunikasi lebih cepat, fleksibel dan responsif sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Seterusnya, kita ketahui pula apa proses temu bual dan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Nama saya Nur Aisyah binti Ainul Anwar. Nombor metrik 290995. Pembentangan saya hari ini berkaitan dengan temu bual separa bersekutu bersama projek Time.com yang dijalankan bagi mendapatkan maklumat sebenar mengenai amalan komunikasi dan rundingan dalam organisasi. Temu bual ini dijalankan secara mesyuarat dalam talian
lebih kurang 30 minit dan dirakam bagi tujuan analisis akademik. Responden mempunyai lebih daripada 8 tahun pengalaman dalam menguruskan projek bersama pelanggan berserta berunding dengan pembekal dan vendor. Pegawai ini dipilih kerana beliau terlibat secara langsung di peringkat tengah rundingan yang menjadikan mereka adalah sumber maklumat yang sangat relevan untuk memahami strategi komunikasi dalam organisasi. Seterusnya adalah temu bual ini memberikan tumpuan kepada 3 perkara utama, iaitu bagaimana rundingan dimulakan dan dijalankan. Yang kedua, saluran komunikasi yang digunakan. Dan yang ketiga, cabaran serta mengatasinya. Sebelum temu bual dijalankan, peserta telah dimaklumkan mengenai tujuan kajian dan semasa perbualan direkodkan bagi memastikan analisis yang tepat dan sahih. Daripada temu bual ini, pengurus projek menjelaskan bahawa rundingan biasanya dimulakan melalui email rasmi. Email digunakan sebagai dokumen awal untuk menyatakan tawaran, cadangan atau permintaan penjelasan. Setelah peringkat awal selesai, rundingan akan diteruskan melalui mesyuarat maya menggunakan platform seperti Microsoft Teams, Zoom ataupun Webex. Bagi projek yang lebih besar atau sensitif, mesyuarat fizikal akan diadakan kerana kehadiran secara bersemuka dapat membina keyakinan dan hubungan yang lebih baik antara pihak yang terlibat. Gabungan antara komunikasi bertulis dan komunikasi masa nyata ini menunjukkan bahawa organisasi cuba menyeimbangkan antara kecekapan dan pembinaan hubungan profesional. Dari segi gaya komunikasi, pengurusan projek menjalankan 3 perkara penting, iaitu mendengar secara aktif supaya kedua-dua belah pihak ini memahami mesej dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas, terutamanya apabila berurusan dengan pelanggan bukan teknikal, dan yang ketiga mengamalkan kompromi untuk mencapai situasi menang-menang dalam setiap rundingan. Pendekatan ini membantu mengurangkan salah faham serta memupuk kerjasama yang baik antara organisasi dan rakan kongsi. Antara cabaran utama yang dikenapasi ialah: yang pertama, salah tafsir mesej bertulis, terutamanya dalam email, mesej teks kerana tiada nada suara atau bahasa badan. Yang kedua, emosi manusia seperti rasa marah, kecewa dan tidak sabar yang sering muncul apabila projek berdepan dengan tekanan masa atau perbezaan jangkaan. Yang ketiga adalah skop projek yang tidak jelas, yang membolehkan salah faham di peringkat awal perbincangan. Sebagai contoh, pegawai menjelaskan bahawa terdapat pelanggan yang tersalah tafsir melalui email mengenai kelewatan projek sebagai nada keras, walaupun sebenarnya tidak berniat sedemikian. Ini menunjukkan had komunikasi bertulis tanpa syarat, bukan lisan. Untuk mengatasi cabaran ini, beberapa strategi digunakan oleh pengurus projek, iaitu yang pertama adalah kawal emosi dan kekal profesional semasa berunding. Yang kedua, berpindah kepada mesyuarat nyata, iaitu maya atau fizikal apabila berlakunya salah faham. Yang ketiga, memupuk perhatian kepada matlamat bersama, iaitu menghasilkan kerja yang berkualiti dan mengekalkan hubungan jangka panjang. Beliau juga mengamalkan komunikasi terbuka dan telus supaya rundingan kekal membina walaupun berlakunya perbezaan pandangan. Secara keseluruhannya, temu bual ini menunjukkan bahawa Time.com mengawal pendekatan komunikasi hybrid yang menggabungkan email, mesyuarat maya dan mesyuarat fizikal. Organisasi ini juga menitikberatkan kejelasan mesej, kawal emosi dan semangat kerjasama sebagai asas kejayaan rundingan. Hasil temu bual ini juga memperlihatkan bahawa kecekapan komunikasi dan pembinaan hubungan jangka panjang adalah kunci utama dalam memastikan setiap rundingan
mencapai keputusan yang sangat memuaskan bagi semua pihak. Seterusnya, saya akan terangkan tentang strategi komunikasi dan rundingan sedia ada yang diamalkan oleh syarikat Time.com. Secara keseluruhannya, syarikat ini menggunakan pendekatan hybrid, iaitu gabungan antara email, mesyuarat maya dan juga mesyuarat fizikal, bergantung kepada jenis dan keperluan rundingan. Email biasanya digunakan pada peringkat awal sebagai langkah untuk memulakan rundingan, manakala mesyuarat maya digunakan untuk perbincangan lanjut dan penyelesaian segera. Bagi projek yang lebih penting atau kompleks, mesyuarat bersemuka diadakan bagi membina kepercayaan dan keyakinan antara pihak yang terlibat. Proses rundingan di organisasi ini turut mengikut urutan linear 4 peringkat. Pertama, pembukaan di mana pihak terlibat memperkenalkan diri dan membentangkan tawaran awal. Yang kedua, penjelasan, iaitu mengenal pasti keperluan dan memastikan kefahaman bersama. Ketiga, pertukaran cadangan di mana kedua-dua belah pihak membuat kompromi atau konsesi bagi mencari titik persamaan. Keempat adalah persetujuan, iaitu mengutamakan terma dan syarat serta mendokumentasikan hasil perbincangan. Fokus utama strategi komunikasi Time.com adalah pada kerjasama dan kompromi, bukan bersaing untuk menang dan kalah. Pengurusan projek menekankan bahawa rundingan dijalankan untuk mencapai situasi menang-menang supaya hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pembekal dapat dikekalkan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Perez tahun 2020 yang menyatakan bahawa kesedaran dan kawalan emosi amat penting untuk memastikan hubungan rundingan yang berkesan. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran utama dalam pelaksanaan strategi ini. Antaranya ialah kelewatan dan salah tafsir mesej bertulis, terutamanya melalui email, serta kesukaran untuk membaca emosi dan nada komunikasi. Bagi mengatasi cabaran tersebut, pengurus projek akan memindahkan perbincangan ini daripada email ke mesyuarat maya atau fizikal, supaya maksud sebenar dapat dijelaskan dengan baik. Strategi ini membantu mengurangkan salah faham dan meningkatkan hubungan antara pihak perunding. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa pendekatan komunikasi Time.com menekankan keseimbangan antara kecekapan, penjelasan dan hubungan baik yang menjadi asas utama kepada perundingan yang berjaya. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan tentang pelan rundingan semasa yang digunakan oleh organisasi Time.com berhad berdasarkan hasil temu bual bersama pengurus projek syarikat tersebut. Secara keseluruhan, proses rundingan yang digunakan pada masa ini mempunyai 4 peringkat utama dan kebanyakannya dijalankan secara linear atau berurutan. Baik, untuk peringkat pertama, hubungan awal iaitu melalui email. Proses rundingan ini biasanya bermula dengan hubungan awal melalui email. Pada peringkat ini, pihak syarikat memperkenalkan latar belakang, menyatakan tujuan dan mengemukakan cadangan awal. Email digunakan kerana ia bersifat rasmi dan sesuai untuk merekodkan komunikasi secara bertulis. Namun begitu, kekurangannya ialah ia kurang mesra dan tiada interaksi langsung, menjadikan hubungan sukar dibina pada peringkat awal proses ini. Peringkat kedua, pertukaran cadangan, email dan mesyuarat. Selepas itu, kedua-dua pihak akan bertukar-tukar cadangan dan maklumat tambahan. Biasanya, ini dilakukan melalui gabungan email dan mesyuarat maya seperti di platform Microsoft Teams ataupun Zoom. Pada tahap ini, cadangan, tawaran balas dan isu teknikal dibincangkan dengan lebih terperinci. Namun, komunikasi bertulis seperti email kadang-kadang menyebabkan salah tafsir mesej, manakala mesyuarat maya pula mempunyai kekangan dalam membina hubungan kepercayaan. Kemudian kita akan pergi ke peringkat ketiga,
rundingan maya atau fizikal. Bagi projek yang lebih besar atau penting, Time.com akan mengadakan mesyuarat bersemuka atau secara maya. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan perbezaan pendapat, membincangkan semula harga, tempoh masa penghantaran ataupun skop projek. Kelemahan utama pada tahap ini adalah untuk mengawal emosi atau menangani tekanan, terutamanya apabila terdapat perbezaan jangkaan antara pihak yang terlibat. Peringkat keempat pula, persetujuan dan dokumentasi. Setelah persetujuan dicapai, semua keputusan akan direkodkan secara rasmi melalui dokumen dan pengesahan email. Langkah ini memastikan accountability dan ketulusan. Namun kelemahannya ialah penutupan rundingan sering dianggap sebagai urusan transaksi tanpa penekanan terhadap kelestarian hubungan jangka panjang antara syarikat dan rakan niaga. Secara keseluruhannya, pelan rundingan semasa Time.com berfungsi dengan baik dari segi prosedur dan kecekapan, tetapi ia masih kurang fleksibiliti dan lemah dalam aspek pengurusan emosi serta pembinaan hubungan berterusan. Inilah sebab utama mengapa strategi baru perlu diperkenalkan seperti yang akan diterangkan dalam bahagian seterusnya, iaitu strategi komunikasi dan rundingan yang dicadangkan. Pertama, pendekatan komunikasi multi saluran. Pada masa ini, Time.com banyak menggunakan email sebagai medium utama komunikasi. Namun, kajian oleh Jiga 2020 menunjukkan bahawa penggunaan satu saluran sahaja tidak cukup berkesan kerana ia boleh menyebabkan salah tafsir dan kurang interaksi manusia. Oleh itu, organisasi disarankan untuk menggabungkan beberapa saluran seperti panggilan video, pertemuan bersemuka dan platform digital. Kaedah ini membolehkan komunikasi yang lebih jelas dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang berunding. Kedua, latihan kecerdasan emosi dan mendengar aktif. Strategi seterusnya ialah memberi latihan kepada staf untuk meningkatkan kemahiran mengawal emosi dan mendengar secara aktif. Okey, menurut Perez 2020, kesedaran diri dan empati memainkan peranan penting dalam menjayakan rundingan. Latihan ini dapat membantu perunding kekal fokus, tenang dan empati walaupun berada dalam situasi tekanan yang tinggi. Apabila seseorang mampu mendengar dengan baik dan memahami emosi pihak lain, suasana rundingan menjadi lebih positif dan mudah mencapai persetujuan bersama. Ketiga, rangka kerja rundingan berstruktur. Kami juga mencadangkan pengenalan rangka kerja rundingan pada kerja rundingan 6 peringkat. Pendekatan ini menjadikan proses lebih teratur, sistematik, berorientasikan hasil. Ia juga memastikan semua pihak mendapat ruang dan menyampaikan pandangan masing-masing sambil mengekalkan keseimbangan antara objektif perniagaan dan pembangunan hubungan jangka panjang. Keempat, cadangan keempat, penggunaan alat kerjasama digital. Baik sekali, kami mencadangkan penggunaan alat digital seperti Microsoft Teams, Slack atau Trello. Platform ini membolehkan komunikasi masa nyata, perkongsian fail serta penyimpanan rekod yang lebih telus dan teratur. Kaedah ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi juga mengelakkan salah faham dan kehilangan maklumat penting semasa proses rundingan tersebut. Kesimpulannya, 4 strategi ini iaitu komunikasi multisaluran, latihan emosi, mendengar aktif, rangka kerja struktur dan penggunaan alat digital akan membantu Time.com menjalankan rundingan yang lebih jelas, profesional dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan tentang pelan rundingan semasa yang digunakan oleh organisasi Time.com Berhad berdasarkan hasil temu bual bersama pengurus projek syarikat tersebut. Secara keseluruhan, proses rundingan yang digunakan pada masa ini mempunyai 4 peringkat utama dan kebanyakannya dijalankan secara linear atau berurutan.
Baik, untuk peringkat pertama, hubungan awal iaitu melalui email. Proses rundingan ini biasanya bermula dengan hubungan awal melalui email. Pada peringkat ini, pihak syarikat memperkenalkan latar belakang, menyatakan tujuan dan mengemukakan cadangan awal. Email digunakan kerana ia bersifat rasmi dan sesuai untuk merekodkan komunikasi secara bertulis. Namun begitu, kekurangannya ialah ia kurang mesra dan tiada interaksi langsung, menjadikan hubungan sukar dibina pada peringkat awal proses ini. Peringkat kedua, pertukaran cadangan, email dan mesyuarat. Selepas itu, kedua-dua pihak akan bertukar-tukar cadangan dan maklumat tambahan. Biasanya, ini dilakukan melalui gabungan email dan mesyuarat maya seperti di platform Microsoft Teams ataupun Zoom. Pada tahap ini, cadangan, tawaran balas dan isu teknikal dibincangkan dengan lebih terperinci. Namun, komunikasi bertulis seperti email kadang-kadang menyebabkan salah tafsir mesej, manakala mesyuarat maya pula mempunyai kekangan dalam membina hubungan kepercayaan. Kemudian kita akan pergi ke peringkat ketiga, rundingan maya atau fizikal. Bagi projek yang lebih besar atau penting, Time.com akan mengadakan mesyuarat bersemuka atau secara maya. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan perbezaan pendapat, membincangkan semula harga, tempoh masa penghantaran ataupun skop projek. Kelemahan utama pada tahap ini adalah untuk mengawal emosi atau menangani tekanan, terutamanya apabila terdapat perbezaan jangkaan antara pihak yang terlibat. Peringkat keempat pula, persetujuan dan dokumentasi. Setelah persetujuan dicapai, semua keputusan akan direkodkan secara rasmi melalui dokumen dan pengesahan email. Langkah ini memastikan accountability dan ketulusan. Namun, kelemahannya ialah penutupan rundingan sering dianggap sebagai urusan transaksi tanpa penekanan terhadap kelestarian hubungan jangka panjang antara syarikat dan rakan niaga. Secara keseluruhannya, pelan rundingan semasa Time.com berfungsi dengan baik dari segi prosedur dan kecekapan, tetapi ia masih kurang fleksibiliti dan lemah dalam aspek pengurusan emosi serta pembinaan hubungan berterusan. Inilah sebab utama mengapa strategi baru perlu diperkenalkan seperti yang akan diterangkan dalam bahagian seterusnya, iaitu strategi komunikasi dan rundingan yang dicadangkan. Saya Siti Sarah binti Abdul Rauf, nombor metrik 291028. Saya akan menerangkan mengenai bahagian rangka kerja rundingan. Rangka kerja rundingan ada 6 peringkat yang kami cadangkan disokong oleh 2 kekuatan utama, iaitu kejelasan dan pengurusan hubungan yang lebih baik, serta peningkatan keberkesanan dan kemampanan hasil rundingan. Pada masa ini, organisasi terlalu bergantung pada komunikasi melalui teks dan email yang sering menyebabkan salah tafsir, kelewatan dan konflik yang tidak disengajakan. Masalah ini berlaku kerana mesej bertulis tidak dapat menyampaikan nada suara, ekspresi muka dan juga emosi sebenar. Bagi mengatasinya, model baharu ini mencadangkan penggunaan pelbagai saluran komunikasi seperti panggilan video, mesej segera dan platform dokumen yang dikongsi. Sebagai contoh, jika pembekal menyuarakan isu penghantaran, perbualan melalui panggilan video membolehkan perunding mendengar terus memahami isu sebenar dan juga mencari penyelesaian bersama secara lebih cepat dan telus. Selain itu, model ini turut memperkenalkan fasa pembukaan dan penerokaan bagi membina hubungan serta menetapkan jangkaan sebelum rundingan. Komunikasi berstruktur dan bersemuka menggalakkan kepercayaan, mengurangkan syak prasangka dan juga memperkukuh hubungan jangka panjang. Faktor yang kedua ialah peningkatan keberkesanan dan kemampanan rundingan. Kejayaan rundingan tidak seharusnya berdasarkan seberapa cepat perjanjian dicapai, tetapi pada kualiti dan keadilan hasilnya.
penjelasan yang dibuat tergesa-gesa sering menyebabkan ketidakpuasan dan juga hilang kepercayaan antara pihak. Struktur baharu ini menggalakkan kawalan emosi dan kesedaran semasa rundingan. Perunding yang tenang dan berhati-hati mampu mencapai hasil yang lebih baik, berkekalan dan juga kerana mereka menjadi contoh ketika berunding tentang contohnya harga rundingan, akan lebih mampu mendengar, menilai dan isu dengan objektif mengalihkan perbincangan kepada matlamat jangka panjang seperti mendapat kualiti dan kepercayaan. Rangka kerja ini juga disokong oleh penggunaan alat digital seperti Microsoft Teams, Slack dan Google Workspace bagi memudahkan komunikasi masa nyata, perkongsian maklumat yang telus dan penyimpanan rekod yang mudah diakses. Gabungan semua faktor ini menjadikan rundingan bukan sahaja lebih cekap dalam jangka pendek tetapi juga lebih kukuh, berdaya tahan dan juga berasaskan kepercayaan untuk jangka panjang. Model rundingan, 6 perangkat ini membantu organisasi beralih daripada reaksi spontan kepada pendekatan strategik yang menekankan hubungan, ketelusan dan juga pertumbuhan yang mampat. Saya akan menerangkan pula tentang justifikasi, kejelasan dan hubungan pendekatan. Hubungan pendekatan dan kejelasan ini menekankan saluran komunikasi yang kaya seperti pertemuan bersemuka atau platform digital interaktif bagi mengurangkan salah tafsir mesej seperti yang dinyatakan oleh Yun dan Jung pada tahun 2022 melalui komunikasi yang jelas. Empati dan kepercayaan dapat dibina lebih awal sebelum proses tawar-menawar bermula. Ini membantu mewujudkan hubungan kerja yang lebih stabil dan juga harmoni. Justifikasi yang berkesan dan kelestarian mengamalkan mindfulness memainkan peranan penting dalam mengawal emosi dan meningkatkan hasil rundingan yang positif seperti Perez Use et al. 2020. Penggunaan alat digital pula membolehkan setiap keputusan direkod dengan telus, memupuk kerjasama jangka panjang serta memastikan keberkesanan dan kelestarian hubungan profesional yang dikatakan oleh Zoid Khan pada tahun 2025. Kesimpulan yang dapat dibuat, rundingan merupakan proses komunikasi yang dinamik bukan sekadar tawar-menawar. Walaupun model sedia ada bersifat praktikal, ia berdepan dengan isu salah tafsir dan juga pengurusan emosi. Oleh itu, cadangan baharu ini memperkenalkan pendekatan multi saluran yang berstruktur serta berasaskan kecerdasan emosi. Bagi Time.com, pendekatan ini meningkatkan kejelasan komunikasi, mengukuhkan hubungan antara vendor dan klien serta mewujudkan kerjasama jangka panjang yang lebih mampan. Sekian dari saya dan kawan-kawan yang lain.